Ini bawang besar, daun kari dengan cili ni. Cili. Potong-potong gitu. Asam keping satu. Oh, masuk dalam kuah. Ringkap ke panas. Rempah kari baba, okey? Kalau tak ada baba, ada abi. Ikutlah mana-mana. Mana-mana rempah pun sedap. Asal tumis betul. Ampun. Kat ni, kat kedai dia banyak je. Kat sini, Malaysia mana beli. Tak ada lah, orang Melayu mana ada pakai tahu ni. Kan? Macam ni. Okay, masuk air lagi. Tahu garam kasar tu orang kampung bila tumis tak garam kasar. Jadi dia cepat pecah minyak. Dengan orang kampung aku potong dulu. Hingga gini dia akan masak. Tahu tutup ni. Siap. Dah, tinggal.